Masjid Ihsan Kinrara. Okey, kita sudah selesai balik lagi. Hari ini balik ke rumah Bandar Kirara BK3/1, rumah nomor 1. Nomor 1 itu pun balik lagi. Tengok banyak kereta. Wah, macetnya. Macam mana kita mau keluar ni? Penuh kereta. Tak boleh bergerak lagi. Kena jalan lah. Kita tengoklah, orang nak tunggu kita keluar dulu. Tengok. Macam mana? Kau jalan. Mana kereta kita? Itu kereta kita. Oh, BMW ada masuk. Jom. Dah. Pergi sebelah sana. Di mana masjid? Di Bandar Kirara. Sekolah dari sembahyang, terus masjid Bandar Kirara solat Jumaat. Ceramah Ustaz. Tangga ada satu tangga agak tinggilah bagi tinggi sikit daripada lantai atas. Kebiasaan masjid-masjid kalau rumah dan sebagainya dia ada member. Okey betul. Silakan tu. Baik. Dan memberi salam ketika mana masuk inda dukhuli wa inda minbar qabla sumudi. Ini satu hal lagi. Imam kalau dia keluar dari masjid dia, sebenarnya tidak memberi salam. Dia orang yang duduk di tepi imam tu dia boleh ingat kan. Imam keluar itu nak ke member tu. Assalamualaikum. Dia bagi salam. Itu sudah kan? Kita tak buat tu kan. Baik. Wa inda minbar qabla sumud. Ataupun memberi salam ketika mana duduk di member. Jadi imam bila imam tu jalan Jangan tidur ya. Dan ada sebenarnya lagi tempat imam naik pada member itu imam ada kepada jamaah kepada tamu dan memberi salam. Jadi kalau kita doa imam naik kata tu pegang pangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan disunahkan imam itu duduk ketika mana azan. Imam dan yang akan member kemudian akan diadakan azan yang kedua, maka sunah imam itu duduk. Tak duduk pun tak apa. Semua duduk asal dia doa itu Tunggu imam khatib khutbah dengan ceramah. Sekarang trip. Ini dari rumah. Tadi dari sekolah Adam balik sini. Nak ambil Aris lagi. Aris plus tengah keluar. Sekarang boleh masih ditanya pasti. Hari Jumaat 11.30. Janganlah bahaya tau untuk anak-anak you. Semua orang tahu anak you sekolah kat mana.